Bila suami meninggal, isteri dapat semua harta. Puan rasa macam mana, Puan? Betul ke? Okey, sekarang ni kita membicarakan tentang suami tu mati kan. Okey. Adakah isteri dapat semua harta suami tadi? Okey. Jadi kita tengok siapa waris faraid suami. Kalau suami tu dia ada anak hasil perkahwinan sebelumnya. Okey, bukan bersama isteri yang sekarang. Okey, maka anak yang dari hasil perkahwinan sebelumnya pun ada hak. Dekat situ bahagian isteri dah turun daripada 1/4 tadi dah jadi 1/8. Okey, itu cara pembahagiannya lah. Betul. Ada anak dan tiada anak tak sama. Tak sama. Okey. So banyak yang saya percaya banyak di luar sana yang, maksud saya sendirilah, sebenarnya saya pun agak kurang faham tentang faraid itu sendiri. Biasanya kita tahu okey, yang waris faraid ini ada yang ada hak isteri anak, tapi pembahagian tu pun mengikut struktur itu sendiri. Betul, dan kita kena tahu struktur. Sebab setiap orang struktur faraid dia tak sama. Ada orang dia dah kahwin beberapa kali. Kadang-kadang dia ada beberapa anak daripada hasil perkahwinan tersebut. Jadi secara ringkasnya, bahagian isteri kalau si mati ataupun suami tersebut ada anak, bahagian isteri akan jadi 1/8. Tapi kalau suami tu tak ada anak, maka bahagian isteri 1/4. Tidak semestinya anak dengan isteri semasa ni. Kita kira juga anak dia sebelum-sebelumnya kalau ada. Okey, baik, faham. Itu dari sudut struktur faraid lah. Tapi kalau kita berbalik kepada harta, so maksudnya harta tu adakah rumah ke ataupun sebenarnya semua? Macam mana tu, Puan? Concern seorang isteri kalau berlaku kematian kepada suami, of course lah rumah. Kan? So rumah memang sama sahaja macam tadi. Kalau suami ada anak, bahagian isteri terhadap rumah hanyalah 1/8. 7/8 lagi ada hak orang lain. Okay? Tapi kalau kereta sebagai contoh, kereta pun sama. Maksudnya perlu dibelah lebih daripada satu lah. Isteri punya bahagian 1/8 je. Bukan ke kalau kereta ni sebenarnya kena ada satu nama je? Betul. Kan? Macam mana nak dibelah 8 pula? Kan? Contohlah kalau 8 tak waris kan? Kalau rumah kita boleh belah. Kan? Betul. Rumah, saya sendiri pernah tengok pecahan rumah beribu-ribu. Okey. Daripada satu kes lah, kita pun semua biasa ke kampung baru bila grant tu turun secara kita panggil faraid daripada satu generasi ke satu generasi kepada satu generasi, pecahan dalam grant tu dah jadi makin besar. So pecahan beribu pun ada. Saya tak ingat masa tu, saya rasa per 3,000 lebih saya tengok grant dia. Banyaknya. Ya, itu hartanah. Rumah tanah dia memang boleh masuk banyak nama, tak ada sekatan. Tapi kalau kereta dia boleh masuk satu nama saja. Tu masalahnya tu. Tapi yang berhak terhadap kereta tadi tu bukan isteri je, waris-waris lain juga berhak. Okey, jadi cara penyelesaian macam mana tu kalau kata dah semua ada hak? Kalau ikutkan ni lah satu nama je yang diperlukan, itu yang dibolehkan. Betul. Tapi ada hak yang lain juga. So macam mana tu kaedahnya tu kan? Okay, so secara undang-undangnya kereta boleh daftar satu nama je. Okay, tapi bila kita cerita bab faraid, bila berlaku kematian kepada owner kereta sebelumnya, so nak bahagikan kereta tu kena ada perbincangan lah daripada semua waris-waris ni. Siapa yang nak masuk nama dalam kereta tu. Contoh nak masukkan nama isteri. Sedangkan isteri berhak 1/8 saja terhadap kereta tu. Jadi tapi undang-undang mengatakan memang tak boleh semua masuk nama. Jadi sekarang sama ada isteri berjaya dapat persetujuan daripada waris lain untuk dia memiliki kereta tu sepenuhnya. Contoh mungkin dia kena bayarlah waris-waris yang lain untuk membolehkan dia dapat satu persatu bahagian terhadap kereta tu. Ataupun kalau memang waris yang lain setuju untuk lepaskan hak pada kereta tu, dan dia boleh masukkan nama. Tapi jarang Encik Muhammad orang berebut pasal kereta. Sebab kereta dia susut nilai. So apa yang orang selalu rebutkan sebenarnya? Rumah agak-agak. Biasa rumah kan. Tapi tak tentu juga, Puan. Kalau kereta tu dia punya jenama di luar negara kan, Ferrari, kereta bernilai tinggi kan? Betul. Kereta bernilai tinggi. Contoh. Betul kan? Okey, baik, maknanya boleh buat juga. Daripada tu saya nak tanya juga, kalau kata contohlah semua sebab dekat dengan harta kan, kita dah cerita pasal rumah, kita dah cerita pasal kenderaan, emas. Kadang-kadang ada suami, dia adalah lelaki tak dibenarkan ataupun diharamkan memakai emas, tapi boleh beli emas. Betul. Dalam bentuk jongkong misalnya, investment dan sebagainya. So emas tu pun sama juga ke dia punya panggilan ni?
sama je bila kita cerita bab faraid, bab berapa bahagian isteri dapat selepas berlaku kematian kepada suami, sama saja. Jadi kalau daripada jongkok emas tu, dia kebiasaannya dia tak perlu register nama, betul tak? Betul. Kalau tak perlu register nama, maksudnya tak ada isu lah di situ dari sudut siapa nama baru yang nak dimasukkan selepas kematian pemilik asal. Tapi adalah dari sudut macam mana nak bahagikan emas tu. Jadi kalau emas tu boleh dapat satu kata putus, contoh isteri nak semua, maka isteri kenalah bagi bahagian yang sepatutnya kepada waris lain. Kena bayar lah. Cash? Yelah, kalau dia nak jongkong tu dia punya. Tapi kalau dia tak mampu nak bayar, jalan penyelesaiannya adalah leburkanlah emas tu. Baru duit tu boleh dibahagi-bahagikan kepada waris-waris yang berhak. Macam tu juga. Maksudnya, kita dah tukar kereta, rumah dan emas. Ni puan nak tanya lagi satu ni puan. Saya percaya kat luar ni pun sebab ramai geng-geng saham puan. Geng-geng saham, CDS. CDS tu pun sama juga ke? CDS kan, CDS ni Central Depository System, CDS account ni orang yang ada beli saham lah di bursa, di bursa Malaysia, dia ada beli saham yang saham-saham yang tersenarai di bursa Malaysia. Maka saham-saham ni pun sama juga dari sudut pembahagian. Cik Mami nak tahu dari sudut pembahagian ke? Bahagian isteri tadi. Maksudnya contoh lah, dia dah masuk dalam dia ada saham yang dia tengah invest and then dia meninggal. So apa cara adakah isteri tu pun kena faraidkan juga ataupun macam mana? Sama saja. Sebagai orang Islam, kalau yang meninggal tu orang Islam, dia ada saham, ada CDS account. CDS account tetap perlu difaraidkan. Cuma nak faraidkan macam CDS account ni pun samalah, dia ada registered name dia, maksudnya registered owner lah. Kalau si mati tu meninggal, of course lah waris kena lalui proses pusaka. Sebab nak masukkan nama waris dalam CDS account tu. Tapi nak masukkan nama waris tu, kenalah ada satu persetujuan lah. Kalau si mati masih hidup, dia sebenarnya semua harta sama je. Kalau si mati masih hidup, tak ada buat apa-apa perancangan, tak ada hibahkan kepada waris-waris tertentu, maka memang semua aset termasuklah CDS account tadi perlu difaraidkan. Melainkan waris berjaya dapat satu kata putus ataupun persetujuan, siapa yang mereka nak beri harta tersebutlah CDS account. Jadi contoh, kalau isteri nak keseluruhan daripada CDS account tu, investment tu, pelaburan dalam CDS account tu, maka sama ada isteri berjaya dapatkan persetujuan waris-waris yang lain dengan mungkin membayar bahagian mereka, ataupun memang waris-waris yang lain setuju untuk serah tanpa menerima apa-apa bahagian. Baik. Jadi maksudnya dekat sini, kalau kata segala aset lah sebenarnya ya, kalau harta ni dia tak kisahlah emas ke, rumah ke, kenderaan ke, akaun CDS, saham pun sekalipun, dia tu semua ada, bukanlah 100% milik isteri. Betul. Mana ada milik orang lain. Kita kena ingat waris utama adalah faraid. Ibu bapa si mati adalah waris utama. Maksudnya ibu bapa mertua isteri itulah. Kan? Bapa suami, mak suami itu adalah waris faraid suami. Anak suami adalah waris faraid suami. Isteri ataupun pasangan isteri kepada suami itu of course waris faraid suami. Jadi ibu, bapa, anak boleh jadi anak lelaki, anak perempuan, dengan isteri, 5 orang ni adalah waris faraid utama dalam faraid. Kalau tiada salah seorang, contoh ibu tak ada, ataupun bapa tak ada, kita tengoklah pula kepada struktur faraid yang tinggal. Contoh bapa tak ada, anak lelaki tak ada. Jadi kebarangkalian waris ganti tu akan datang daripada datuk, nenek ataupun adik-beradik ataupun waris-waris yang lain. Jadi nak cerita faraid ni, setiap orang waris faraid dia tidak sama. Encik Muhammad punya waris faraid tak sama dengan waris faraid saya. Faham? Jadi dekat situ kita memang tak boleh nak bagi satu contoh. Kita hanya boleh bagi contoh. 5 tadi tu waris utama, ibu, ayah, pasangan, anak lelaki, anak perempuan, waris utama. Tetapi setiap orang bila berlaku kematian kepada salah seorang, ataupun dia tidak mempunyailah salah seorang daripada yang tadi, akan wujud waris ganti yang lain, yang boleh mempusakai harta dia lah. Walaupun isteri tu, contoh rumah tadi lah kan, saya masih lagi tak puas hati kat sini ada soalan ni. Kalau contohlah isteri tu, rumah tadi tu walaupun nama suami,
tapi dia bayar rumah tu sekali. Okay. Kadang ada satu nama, kadang isteri pun tolong juga lah kata kan, tolong dalam milik pun sama. Walaupun nama tu nama suami pun kena faridkan juga. Ke dia boleh tunjukkan ni pembuktian saya yang bayar dia, so saya berhak dapat lebih ke macam mana? Okay, menarik kan. Biasa kan benda-benda macam tu kadang-kadang suami isteri ni, yelah ayang tolong bayarkan yang ni, abang bayarkan yang ni, biasa kan. Okay, benda tu biasa bila kita dah berkongsi hidup. Tapi kita kena faham dari sudut peraturan, maksudnya pemilikan tu dia akan ikut kepada nama. Pemilikan, contoh pemilikan pemilik rumah. Kita akan tengoklah kalau rumah tu dah habis bayar, tengok dalam geran siapa pemilik rumah. Kalau rumah tu masih dalam loan, kita tengok dalam sales purchase agreement, masa dia beli rumah tu kan, siapa nama pemilik tu. Jadi kalau nama pemilik tu memang nama suami, tapi yang membayar loan dekat bank tu isteri. Jadi dekat sini kalau suami meninggal, walaupun isteri yang bayar loan, isteri hanya dapat bahagian faraid dia mengikut yang sepatutnya. Maksudnya 1/8 atau 1/4 tadi. Walaupun dia yang membayar loan tu. Itu saja. Itu sahaja. Jadi perkara-perkara gini sebenarnya kita sebagai, saya sendiri banyak je jumpa. Banyak jumpa kes-kes yang macam ni. Jadi untuk memastikan isteri tadi dapat hak sepenuhnya terhadap rumah. Tak fair lah kan. Dia bayar. Dia bayar bulan-bulan. Tapi end up dia dapat 1/8 je. 7/8 hak orang lain. So tak adil lah di situ. Tak fair lah dia yang membayar. Jadi suami tu kaedahnya sebenarnya kalau dia nak pastikan isteri tu dapat rumah tu sepenuhnya lepas dia tiada, adalah dengan dia berhibahkan rumah tu satu persatu kepada isteri yang membayar tu. Maksudnya semasa dia masih hidup lah. Betul, semasa dia masih hidup walaupun rumah tu masih dalam loan. Betul juga, lepas dah meninggal tu dah jadi pusaka ya. Betul. Sebab kalau dia nak tuntut harta sepencarian sebagai contoh, prosesnya tidak mudah. Dan banyak perkara-perkara yang dia perlu buktikan, dan benda tu lebih baik kita mudahkan pasangan kita. Kita dah tahu dia yang membayar kan, lebih baik kita buat persediaan awal. Saya bersetuju juga sebab yalah nama pun pasangan hidup kan, susah senang sama-sama kan. Jadi kita kalau boleh kita nak meninggal pun kita nak dah meninggal kita nak mudahkanlah semua urusan tu. Jadi maksudnya apa saranan Puan Aisyah untuk lagi sekali lagi saranan kepada isteri-isteri di luar sana atau suami-suami di luar sana, khususnya tentang berkenaan aset macam rumah, kereta, emas dan akaun pelaburan dan sebagainya. Apa patut mereka lakukan? Okay, pertama-tamanya kita kena tahu anything happen kepada kita, bagaimana nasib waris kita lah. So kita kena jelas satu tentang faraid. Faraid tu sebenarnya semua orang kena tahu lah, asas. Okay, so bila kita tahu asas tadi 5 orang tadi yang disebutkan tadi, ibu, ayah, anak, lelaki dan perempuan dengan pasangan tu adalah waris pada utama. So kita kena ambil tahu juga berapa bahagian mereka entitled. Sebagai contoh, ibu 1/6, ayah 1/6, isteri 1/8. Baki tu anak lelaki dengan anak perempuan, anak lelaki akan dapat 2 bahagian lebih daripada anak perempuan. So bila kita dah tahu tu, kita okey tak dengan pembahagian macam tu? Okey, ini kita cerita pembahagian baru tahu. Kita okey tak dengan pembahagian macam tu? Adakah semua 5 orang ni kita nak 5 orang ni duduk di rumah kita selepas kita tiada? Adakah 5 ni memang duduk di situ currently? Jadi kita je yang tahu kita beli rumah tu untuk siapa. Ini saya ambil contoh rumah lah. Sebab rumah satu aset yang besar kan, satu aset yang bernilai. Kalau memang kita kata memang kita nak 5 ni duduk rumah tu dan dah ada nama dalam rumah tu, dan kita tak perlulah buat apa-apa hasrat pembahagian. Contohnya hibah. Tapi dari sudut proses pusaka, lepas meninggal tetap kalau tak urus rumah tu tetap akan beku juga. Rumah tu tak akan dapat kepada waris. Tapi pembahagian tu memang akan masuk 5 nama ni lah. Tapi kalau kita kata tak, saya beli rumah ni untuk bagi kepada anak dengan pasangan saya, maka kita dah tahu kita nak bagi kepada orang tertentu, kita kena plan dia punya kaedah pembahagian dia. Contoh buat hibah. Ada banyak kaedah-kaedah yang lain, tapi yang sinonim biasa orang dengar hibah lah untuk pastikan rumah tu dapat kepada pasangan. Satu lagi soalan Puan, sekiranya waris-waris yang menerima, contoh mak dan ayah ni masih ada kan, melepaskan hak. Maksud kita lepaskan hak ni tak apa. Mana dia dah buat hibah, dan melalui proses tentang pusaka, mak dan ibu dan bapa dia ni lepaskan hak. So kalau kata lepaskan hak, so tak perlulah buat hibah kan. Kalau kata ada yang melepaskan hak. Betul, dia melepaskan hak tu dia tak boleh melepaskan semasa sekarang. Contoh kan.
Maksudnya saya, waris faraid saya adalah anak saya, ibu bapa saya sebagai contoh, okey. Suami saya contohlah, okey. Jadi saya tahu ibu bapa saya dah hak. Okey. So saya tahu kalau ikut proses lepas saya meninggal, ibu bapa saya ni boleh je lepaskan hak. Jadi bila dia lepaskan hak pada harta saya, yang akan terima harta saya hanyalah suami dan anak saya. Contoh, okey. Tetapi pelepasan hak itu hanya berlaku selepas kita meninggal. Sebab kita sebagai orang yang meninggal baru berlakulah proses melepaskan hak ke tak melepaskan hak tu. Jadi tak ada satu garanti. Tak ada satu garanti yang kita boleh tahu kalau aku meninggal memang waris aku akan lepaskan hak. Kalau daripada statistik, kalau daripada 10 kes tu, 2 kes sahaja yang akan melepaskan hak. Maksudnya majoriti memang nakkan bahagian mereka. Tapi bukan ke mereka dah ada harta orang masing-masing? Kenapa nak hak? Kan tak gitu yang jelas kalau saya pun, saya akan dah ada rumah, and then mungkin yang dia pun dah ada rumah. So kenapa nak hak saya? Muaminlah kalau dalam bicara tiba-tiba pegawai ataupun hakim tu kata, okey tuan ada hak sebanyak 20,000 contoh 20,000 daripada harta si mati. Okey. Nak ambil tak? Kalau 20,000 lah, kalau kata itu 20,000 contoh lah. 20,000 immediate cash. Kalau 20,000 mungkin saya letak lah. Kalau 2 juta saya cari lah kan. 2 juta kan? Okey. Tapi kita kena ingat dalam situasi ekonomi yang tidak menentu. 20,000 kalau sekarang kan, sekarang pun di situasi ekonomi tidak menentu. 20,000 tu tak semua orang pandang 20,000 tu satu nilai yang kecil. Betul. 2,000 pun ada orang bergaduh dan nak. Apatah lagi 20,000. Serius awak? Ya, pengalaman kita 2,000 kurang 100 pun orang berkira. Dalam proses kita uruskan harta pusaka, melibatkan lebih kurang 5-6 ahli waris. So dalam proses kita nak urus pusaka tu, of course lah ada fee untuk urus pusaka. Kita tahu salah seorang daripada yang 6 ni ada pangkat. Berpangkat lah, kita tahulah berpangkat lah. Jadi dia boleh je tak swipe kad dia, bayarkan dulu. Bila kalau dah berpangkat dia boleh lah. Ya, dia boleh kan, tapi tidak berlaku. Maksudnya semua orang walaupun ada duit tapi tetap berkira-kira dan sayang. Ya. Jadi kita jangan cerita 2,000, 20,000, 2 juta sebab nilai tu mungkin pada mata sesetengah orang sikit je. Tapi tidak pada mata-mata orang yang memerlukan. Saya selalu kata kita boleh buat yang terbaik untuk waris-waris kita. Sebab kita tak boleh pastikan waris kita berada dalam keadaan baik selepas kita tak ada jaminan untuk tu. Okey, baik Puan, saya dah dengar penerangan Puan tadi dengan sudah jelas ni, saya pun dah makin jelas dan faham. Saya percaya yang mendengar pun jelas dan faham. Jadi apa tindakan yang perlu kita buat Puan? Okey. Kalau anda nak tahu bagaimana nak pastikan orang-orang yang anda sayang dilindungi, dan mungkin anda juga nak tahu siapa waris faraid saya, berapa hak saya dapat kalau berlaku kematian kepada pasangan saya, anda boleh DM atau komen pusaka, kami akan bantu anda.